bawa korang ke jalan Raja Put nak try makan martabak Indonesia. Sangat-sangat tak sangka ya guys, dekat coket ni ada hidden gem untuk makanan Indonesia, makanan manis diorang. So di kesempatan ni mari nak try dua best seller diorang, which is martabak manis dan juga martabak telur. Kita tahu pasal ni pun daripada seorang TikToker Indonesia yang selalu datang Malaysia, and then dia buat food hunting makanan Indonesia dekat area KL guys. Kalau bukan disebabkan dia, Marina sendiri pun tak tahu dekat Malaysia ada martabak Indonesia yang sedap ya guys. Oleh kerana rating dia adalah 10/10 dan disiap cakap lagi martabak dekat sini persis kalau korang makan dekat Indonesia. Untuk Marina belum pernah pergi Indonesia lagi, and dia cakap sini sedap dan sama rasa macam mana kalau korang melawat Indonesia dan makan martabak dekat sana. So, apa lagi, kita tak boleh lah nak kalah dengan kawan kita dekat negara seberang kan. Kita sebagai lokal kena fight balik lah. Jadi Marina decide untuk datang dan try sendiri. By the way, kedai ni dah ada dekat 5 tahun je, and then Marina baru tahu kewujudan kedai ni dekat area Coket. Guys, nampak tak betapa noobsnya kita sebab tak tahu. Nasib baik dia share. Kalau dia tak share sampai bila-bila pun kita tak tahu. So untuk martabak telur, Marina pilih coklat dan juga cheese, dan lagi satu Marina pilih martabak telur sapi. Dia ayam pun ada, tapi akak tu cakap sapi paling sedap.